Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din ada satu menu yang Cik Din nak share dengan penonton semua ya. Okey, hari ni Cik Din nak ajar cara bagaimana Cik Din buat resepi ayam cincang atau dekat Kelantan orang panggil ayam ciceh. Resepi untuk nasi bajet ataupun nasi gulai ayam, nasi bajet lah. Ni resepi ayam cincang. Resepi sangat simple. Cara paling mudah tapi sedap. Sedap sangat-sangat. Cik Din dah pernah beberapa kali cuba. Memang sangat sedap. Okey, kalau nak tahu bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk kita buat ayam cincang yang sedap macam dalam video ni. Okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah ke channel Cik Din, jadi harap jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Okey, jom kita tonton videonya. Okey, inilah antara bahan-bahan dia. Kita perlukan ayam ya. Ayam ni Cik Din guna bahagian satu ekor ayam ya. Tapi Cik Din tak ambil semualah. Cik Din ambil dalam 1 kilo ayam. Bahagian tulang-tulang macam ni lah. Kita tak guna isi ayam terus ya. Kita guna bahagian ayam macam ni ya. Okey, dan ayam ni kita nak kena potong kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Dan bahan lain untuk kita buat perapan dia, Cik Din ada serbuk kunyit, serbuk cili, serbuk kari dan tepung jagung ya. Kena ada. Lepas tu Cik Din ada juga, ni dia, sos tiram. Dan sayur-sayur dia, Cik Din ada, kita guna carrot, cili kering, kita ada kacang panjang, ada juga bawang Holland. Okey, dan bahan-bahan dah ada, jom kita nak masak pula. Okey, ni ayam yang dah Cik Din siap potong ya. Potong ayam kalau nak buat ayam cincang ni, kena potong lebih kurang macam ni lah. Macam Cik Din potong ni ya. Tak besar dan tak kecil sangat. Okey, dan bahan-bahan ni kita nak terus masukkan ke dalam ayam yang telah kita siap potong dan bersihkan tu. Okey, mula-mula sekali Cik Din masukkan serbuk kunyit, serbuk kari. Bahan-bahan ni Cik Din guna anggaran lebih kurang dalam 2 sudu. 2 sudu besar. Makan ya, semua 2 sudu besar. Okey. Ke semua bahan-bahan ni kita guna dalam anggaran 2 sudu besar. Okey, masukkan ke semua sekali. Kita masukkan sekaligus ke dalam kita punya ayam tu. Lepas tu masukkan sedikit garam ya. Garam ni ikut cita rasa. Tapi Cik Din lebih kurang dalam 1 sudu besar ya. Tapi tak penuh sangat. Okey. Lepas tu masukkan sos tiram. Lebih kurang dalam 1 sudu besar. Lepas tu masukkan sedikit gula ya. 1 sudu kecil gula. Untuk kita rasa lemak-lemak manis macam tu. Bila kita goreng nanti, ayam yang kita perak tu, kita terasa ada lemak-lemak manis. Dia balance lah dengan rasa masin tu. Okey, lepas tu kita gaul lah. Gaul sampai dia betul-betul sebati ya. Okey. Dah siap gaul macam ni, boleh kita perak lebih kurang dalam 15 ke 20 minit sebelum kita nak goreng dia. Kalau nak letak dekat luar pun boleh juga. Tapi nak letak dalam peti ais pun boleh juga. Lebih kurang macam itulah. Okey, untuk kita goreng pula, okey, kena masukkan lebih minyak lah. Macam kita nak buat ayam goreng biasa. Tapi kena lebihkan sedikit minyak. Okey, untuk kita goreng ayam ni, dia bagi betul-betul masak. Okey. Dan cara goreng dia, kena pastikan minyak kita ni betul-betul panas. Berasap macam dalam video ni. Betul-betul panas. Lepas tu boleh kita masukkan ayam. Okey, masukkan ayam. Masukkan sedikit demi sedikit. Okey, ayam ni Cik Din perak lebih kurang dalam 20 minit sebelum kita goreng. Okey, kita masukkan ayam dan bila kita dah masukkan ayam tu, kita biarkan sekejap dan boleh terus kita balik-balikkan dia. Kita kena kacau-kacau bagi dia. Orang kata kalau kita tak kacau, sebab kita gunakan api yang dan minyak yang agak sedikit, okay, nanti dia melekat dekat kuali tu. Api tu kena pandai-pandai kawal lah. Jangan gunakan api yang terlampau kecil, nanti dia macam serat minyak. Okay, jangan guna api yang terlampau besar, nanti dia mudah hangit. Okay, gunakan api yang sederhana. Tapi kena pastikan minyak betul-betul panas untuk kita dapatkan ayam yang garing di luar, lembut di dalam. Okey, kita kacau-kacau dia. Kita kena selalu kacau-kacau lah ayam kita ni. Bagi dia betul-betul masak sekata. Dan kita nak dapatkan ayam kita yang berjuicy. Okey, nampak tak bila dah garing macam ni? Okey, lebih kurang dalam 10 minit kita goreng tu. Bila ayam kita dah garing macam ni, okay, sebelum kita angkat tu, kita nak Cik Din nak masukkan sayur yang telah Cik Din siap
potong tadi tu. Macam kacang panjang, kita masukkan, potong je panjang-panjang macam Cik Din buat ni. Okay, masukkan carrot. Okay, dan masukkan sedikit cili. Kita nak ada rasa-rasa pedas hujung-hujung tu. Dan masukkan irisan bawang Holland. Okey, lepas tu kita besarkan api, kita gaus sekali lagi, kita goreng sekali lagi ayam kita ni untuk kita sampai sayur-sayur kita ni layu ya. Okey, sekejap saja, tak perlu nak lama. Nanti dia terlampau layu tak cantik pula. Okey, bila dah layu macam ni, boleh kita angkat. Tu tandanya ayam dan sayur kita tu dah betul-betul masak. Okey. Okey, angkat dan kita teruskan minyak dia. Okey, macam kita tengok dekat orang jual lah, dekat kedai tu dia buat macam ni lah. Kalau belah Kelantan ni memang soho lah, ayam goreng cincang macam ni, ayam cincang goreng berempah macam ni untuk kita jual ataupun orang jual dengan nasi putih. Dia buat nasi bajet ya. Okey, dan ayam yang telah lebihan ayam tadi kita goreng lah sampai habis ya. Ni trik kedua untuk Cik Din goreng. Okay, nampak tak? Okay. Bila dah garing, Cik masukkan bahan-bahan macam yang Cik dibuat sebelum ni. Okay, kita gaul-gaul sekejap bagi dia garing, bagi dia layu sayur-sayur kita tu dah. Dan bolehlah kita angkat. Okay, nampak tak? Ayam kita tu nampak betul-betul garing, tapi jangan bimbang ya. Walaupun nampak agak garing, nampak keras je, tapi di dalam dia masih lembut ya. Sebab kita gunakan api yang tak terlampau kecil dan tak terlampau besar. Okey. Tapi bila kita dah masukkan sayur tu, kita kena besarkan api untuk kita masak sayur tu dengan cara yang cepat ya. Okey, dan hasilnya jadilah ayam goreng cincang ataupun ayam cicir goreng yang sangat sedap, lembut di dalam tapi masih orang kata garing di luar tapi masih lembut di dalam. Okey, sangat sesuai lah untuk kita makan dengan nasi putih bersama kuah kari ataupun apa-apa je kuah. Nak makan saja dengan nasi pun masih berselera. Ada pula dengan sambal-sambal belacan. Okey, memang menjadilah. Dan resipi ni sesuai untuk siapa-siapa yang nak berniaga, nak buat niaga memang boleh untuk jual nasi bajet dekat tepi jalan tu. Memang boleh cuba resipi ni. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi ayam goreng cincang. Cara Cik Din buat ni memang sangat sedap. Anak-anak Cik Din dah banyak kali request untuk buat ayam goreng cincang macam ni. Okeylah, sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa bila dah tonton video Cik Din ni, jangan lupalah jangan skip iklan ya. Minta tolong. Okey, Assalamualaikum.